Squat, senang diri. Squat, sedia. Kanan lurus. Pandang depan. Bergerak ke kiri. Kiri pusing. Menghadap ke belakang. Kiri pusing. Hadap ke hadapan. Belakang pusing. Bergerak ke kanan. Kanan pusing. Dari kiri. Cepat jalan. Hormat ke hadapan, hormat. Bergerak ke belakang. Kanan pusing. Hentak kaki. Berhenti. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Saya akan menerangkan cara rawatan awal luka hirisan pada tapak tangan. Barang-barang yang diperlukan ialah air bersih, kapas atau kain kasar dan iodin. Cara merawat luka. Letakkan air di kawasan luka. Kemudian bersihkan kawasan luka dengan kapas. Letakkan iodin di kapas. Letakkan kapas di tapak tangan. Cara merawat luka. Lipatkan kain anduh 1 inci ke dalam. Letakkan tapak tangan mangsa di tengah-tengah kain anduh. Tarik penghujung kain anduh ke pergelangan tangan. Kemudian silangkan kemudian ketatkan. Kita perlu menggunakan ikatan buku sila untuk mengikat. Tali yang lebihan ni kita kemaskan. Masukkan ke dalam ni. Kemudian yang tali lebihan ni, kemudian kain lebihan ni kita masukkan ke dalam ni. Siap. Saya akan menunjukkan 2 jenis ikatan. Ikatan pertama, ikatan simpulan tindih kasih. Begini caranya. Ikatan ini digunakan sebagai tali pandu keselamatan atau menyelamat. Ikatan kedua, ikatan balak. Begini caranya.
Ikatan ini digunakan sebagai sementara untuk menaikkan atau menurunkan beban. Sekian, terima kasih.